Assalamualaikum Abang Alif Malurka. Waalaikumsalam. Saya nak tanya tip macam mana nak jadi seorang YouTuber semacam abang. Alright, jom tengok video ni. Hola, I'm Alif Malurka. Ramai yang tag aku dekat Twitter, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat YouTube. Macam mana nak jadi seorang YouTubers ataupun tips menjadi seorang YouTuber. So ada yang tanya juga, software apa yang aku pakai untuk edit video, mikrofon apa yang aku pakai dan webcam apa yang aku guna. Disebabkan banyak teks yang aku tak sempat nak reply, maka terjadilah video ini. Aku rasa aku ni macam tak layak je buat video ni sebab aku masih lagi baru dalam dunia YouTubers ni. So, aku akan ceritakan dan aku akan memberikan tips-tips berdasarkan apa yang aku buat selama aku jadi seorang YouTubers ni. Firstly, sebelum korang create channel YouTube korang dah terfikir satu nama yang unik untuk korang letakkan kat dalam channel YouTube korang. Contohnya macam Kramat Boys, Lepat Gamers, Terung Gaming, Selamba Badak, macam-macam lagi lah. Yang kedua, korang mesti ada logo bukan Lego, logo. Korang kena cipta satu logo yang ada kena-mengena dengan konten YouTube korang dan melambangkan siapakah diri korang. Macam aku buat YouTube gaming channel. So kalau korang tengok pada logo aku ada pakai headset gaming. Lepas tu aku panas sebelah acah-acah model candid Poyo. Logo yang paling simple aku bagi tips kat korang ialah logo huruf. Logo huruf ni macam nama korang. Contohnya Alif Malurka. Korang boleh ambil huruf A dengan huruf M, gabungkan dan edit ikut kreativiti korang. Yang ketiga, korang mesti ada kamera dan juga mikrofon. Kamera yang aku gunakan sekarang ini adalah kamera daripada jenama Logitech model C922 Pro Stream Webcam. Harga webcam ni RM449. So sekarang dah harga RM399. Macam tu lah harga dia. Webcam ni boleh record Full HD 1080p dengan 30fps. Kalau 720p boleh record dalam 60fps dan mempunyai teknologi background replacement. Untuk mendapatkan review penuh mengenai dengan webcam ni, korang bolehlah search dekat YouTube, okay? Untuk permulaan, aku tak recommendkan untuk korang beli webcam ni sebab harga dia sangat overpriced. Kalau korang nak record resolution 1080p, aku suggestkan korang beli Logitech C615 HD webcam. Kalau korang nak record resolution 720p, aku suggestkan korang beli Logitech C525 HD. Harga dia juga mampu milik dan juga berpatutan. Untuk mikrofon, aku gunakan Blue Snowball microphone, okay? Blue Snowball microphone ni harga dia RM299. Kalau untuk permulaan pun, aku tak galakkan korang beli mikrofon ni lah sebab harga dia pun RM299. Dan aku recommendkan korang satu mikrofon yang berkualiti, iaitu model BM800 condenser microphone. Korang boleh dapatkan mikrofon ni dekat Lazada dengan harga RM64.90 je. Aku tak galakkan korang gunakan mikrofon daripada headset korang ni sebab dia akan tenggelamkan suara korang. Bila korang nak sampaikan sesuatu, aku takut suara korang tak jelas. So, gunakan mikrofon yang mempunyai sound yang berkualiti, okay? So, kalau dah ada mikrofon, dah ada satu kamera yang berkualiti, tunggu apa lagi? Jangan sia-siakan bakat korang yang terpendam tu. Jangan malu untuk bercakap dengan depan kamera. Cakap je apa yang korang nak cakap. Dan yang paling penting, yakin dengan konten korang. Seterusnya, korang kena kuasai software Sony Vegas Pro. Software Sony Vegas Pro merupakan software yang paling penting untuk seorang YouTubers. Aku edit semua video aku yang aku upload dekat YouTube tu menggunakan software ini. Kalau korang mahukan software ini secara original, korang boleh dapatkan software ini di Steam dengan harga RM1,037. Mahal gila kot. Jangan risau sebab Sony Vegas Pro ada crack. Kalau aku jumpa crack Sony Vegas Pro, aku akan share link untuk korang download di bawah description video ni, okay? Aku tak pergi mana-mana khusus untuk belajar software Sony Vegas Pro ni. Aku belajar editing Sony Vegas Pro daripada dua channel YouTube ni. Untuk bahasa Inggeris, korang boleh subscribe channel Just Alex Halford. Untuk konten bahasa Malaysia, korang boleh subscribe channel Calcube Master. Kedua-dua channel ni merupakan channel favourite aku untuk belajar editing Sony Vegas Pro. Dekat channel ni banyak video yang dihasilkan untuk mengajar korang cara untuk edit video daripada basic sampailah ke editing pro. Ingat, jadikan YouTube dan juga Google sebagai cikgu anda. Jangan give up untuk belajar editing dan banyakkan buat research. Kalau korang nak buat live, korang boleh gunakan software OBS, iaitu Open Broadcaster Software. Korang boleh download software OBS di laman web www.obsproject.com dan aku letakkan link di bawah description di bawah video ini. Dan aku letakkan sekali video tutorial dan cara untuk menggunakan OBS untuk korang buat live nanti, okay? OBS ni bukan sekadar untuk korang buat live je, tapi boleh record korang punya gameplay. Sebenarnya aku tak pandai nak ajar korang
korang cara untuk menggunakan Sony Vegas Pro dan OBS melalui video. Kalau nak ajar pun aku kena ajar korang depan-depan, barulah korang faham. Sorry guys. So aku akan letak semua link cara untuk editing video Sony Vegas Pro dan cara menggunakan OBS di bawah video ni, okay? Okay guys, aku harap video ni dapat membantu korang menjadi seorang YouTubers yang terbaik di masa akan datang. Aku nak minta maaf dekat korang jika aku tak dapat reply semua teks korang dekat inbox semua media sosial aku. Jika ada benda yang aku tak sebut dalam video ni, korang boleh komen dekat bawah video ni dan aku cuba balas komen-komen korang, okay? Ingat, jangan sesekali give up untuk belajar editing dan banyakkan buat research mengenai dengan Sony Vegas Pro dan juga OBS. Jika korang sukakan video ini, jangan lupa klik button like dan subscribe channel aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Adios. Assalamualaikum. Mana dia punya Swiss ha? Kejap. Damn. Okay, aku akan spinkan hand spinner ni. Alright, ini dia. Awesome siot dia punya lampu LED.